Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah. Saya Aina. Dan saya Huda. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang asas tata bahasa Melayu. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Sufian kerana telah memberi bimbingan dan dorongan kepada kami untuk menyiapkan pentaksiran berterusan yang kedua ini, iaitu Asas tata bahasa Bahasa Melayu kod BMMB 1084. Jadi, mari kita saksikan video kami. Jadi, kita akan mulakan dengan tajuk tanda baca. Pengenalan bagi tanda baca ialah simbol yang digunakan dalam penulisan untuk memberi isyarat bacaan, memperjelaskan makna dan menunjukkan intonasi serta pemberhentian semasa membaca. Tanda-tanda utama termasuk noktah, koma, tanda tanya dan tanda seru yang digunakan untuk menamatkan ayat atau memisahkan unsur. Manakala tanda lain seperti tanda sempang, titik bertindih dan tanda petik mempunyai fungsi khusus yang tersendiri. Jadi, contoh tanda baca utama yang saya telah sebutkan tadi adalah yang pertama, noktah. Noktah berfungsi untuk menandakan akhir sesuatu, ayat penyata atau penyataan. Yang kedua, koma. Koma adalah tanda baca yang berfungsi untuk memisahkan unsur dalam senarai. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda tanya akan diletakkan di hujung ayat tanya supaya ia menjadi ayat tanya. Dan yang keempat adalah tanda seru yang digunakan untuk menunjukkan perasaan kuat seperti marah, terkejut, gembira dan perintah. Okey, baik, seterusnya tanda baca lain. Tanda baca lain seperti tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menunjukkan cakap ajuk atau petikan langsung. Yang kedua adalah tanda sempang. Tanda sempang digunakan untuk memisahkan kata ganda dan menggabungkan imbuhan dengan angka. Yang ketiga, titik bertindih. Titik bertindih digunakan untuk menyatakan senarai atau perkara yang akan diperincikan. Dan yang keempat, koma bertitik. Koma bertitik berfungsi untuk mengasingkan ayat-ayat setara atau panjang. Okey, baik, seterusnya. Ini adalah contoh nota ringkas yang saya telah jumpa di laman sesawang. Jadi, contoh ayat bagi tanda noktah seperti Bapa Ali bekerja di Kuala Lumpur. Ia memberhentikan ayat penyata. Okey, Contoh kedua adalah tanda koma. Emak pergi ke pasar membeli buah oren, apel, tembikai dan betik. Jadi dari sini kita boleh lihat bahawa tanda koma ini digunakan untuk mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat. Okey, dan yang ketiga, contoh ayat tanda tanya. Berapakah harga beg itu? Yang diletakkan tanda soal yang diletakkan di penghujung ayat tanya. Yang keempat, contoh ayat tanda seru. Aduh, sakitnya kaki saya. Dengan adanya tanda seru itu akan menunjukkan lagi perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kelima adalah tanda sempang. Murid-murid sedang bermain bola keranjang. Okey, jadi kita dapat lihat di murid-murid itu terdapat tanda sempang. Yang kelima, tanda pengikat kata. Saya suka makan laksa, kata Siti. Ini menunjukkan bahawa ayat ini adalah ayat cakap ajuk. Dan ini adalah satu lagi contoh yang saya boleh berikan, jenis tanda baca. Seperti yang kita boleh lihat dalam petikan di bawah. Wah, cantik sungguh pemandangan di sini, kata Amirul kepada ahli keluarganya. Kita boleh lihat dalam petikan itu terdapat banyak contoh tanda baca. Yang pertama, tanda pengikat kata, di mana dia terdapat di wah dan selepas tanda seru. Seterusnya kita dapat lihat tanda koma yang diletakkan selepas perkataan wah. Yang ketiga, tanda
seru yang diletakkan di penghujung ayat cakap ajuk tersebut untuk menunjukkan lagi perasaan mereka. Dan yang keempat adalah tanda noktah. Tanda noktah yang menunjukkan pengakhiran bagi ayat tersebut. Jadi kita boleh lihat di sini terdapat pautan permainan yang boleh kita main untuk lebih memahami tajuk pada hari ini. Sekejap. Jadi saya telah menggunakan aplikasi Kahoot untuk mencipta permainan ringkas. Jadi kita boleh tekan di sini. Jadi di sini kita boleh lihat ada petikan dan soalan di bawah dan di sini jawapan. Jadi kita kena baca soalan dulu. Pilih tanda baca yang betul berdasarkan ayat yang telah diberikan. Jadi ayat yang diberikan adalah saya suka memasak. Jadi pilih jawapan yang betul. Jadi pilihan jawapan yang kita ada adalah koma, noktah, tanda soal dan tanda seru. Jadi kalau kita tengok daripada ayat ini, kita boleh lihat bahawa ini ayat penyata dan dia menggunakan tanda noktah. Jadi kita tekan di tanda noktah, Betul. Jadi saya akan tunjukkan beginilah kawan saya main. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan berikan kepada kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Sufian dan para penonton. Hari ini saya akan membentangkan tentang kegramatisan bahasa. Definisi kegramatisan bahasa ialah penggunaan bahasa yang mematuhi sistem dan peraturan tata bahasa yang meliputi morfologi, sintaksis dan semantik supaya ayat yang dihasilkan jelas, tepat dan mudah difahami. Maksudnya, sesuatu ayat dikatakan gramatis apabila susunan perkataan, penggunaan imbuhan, tanda baca serta struktur ayatnya mengikut peraturan tata bahasa Bahasa Melayu. Contoh ayat gramatis ialah Amir pergi ke sekolah setiap pagi. Ayat yang tidak gramatis ialah Amir pergi sekolah setiap pagi. Kesalahan ini ialah dari penggunaan kata sendika. Menurut Nik Safiah Karim, dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, bahasa dianggap gramatis apabila struktur ayat, penggunaan kata dan penggunaan imbuhan mematuhi sistem dan peraturan tata bahasa Melayu dengan betul. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang aspek kesalahan ejaan. Definisi kesalahan ejaan ialah apabila perkataan ditulis tidak mengikut peraturan ejaan standard bahasa Melayu. Contohnya ejaan Rumi Bahasa Melayu, pedoman umum ejaan Bahasa Melayu. Ia termasuk salah susunan huruf berlebihan ataupun tidak cukup, salah pemakaian imbuhan atau penggunaan huruf besar atau huruf kecil yang tidak tepat. Jadi saya akan terangkan tentang jenis-jenis kesalahan ejaan. Yang pertama ialah kesalahan ejaan dari segi huruf besar dan huruf kecil. Jadi, peraturan penggunaan huruf besar. Yang pertama sekali, huruf besar digunakan pada awal ayat. Seperti contoh, saya suka membaca buku. S dalam perkataan saya perlu ditulis dalam huruf besar. Seterusnya ialah huruf besar digunakan dalam nama khas. Seperti Ali duduk di Kuala Lumpur, maka Kuala Lumpur perlu ditulis dalam K huruf besar dan L huruf besar. Seterusnya, huruf besar digunakan pada nama gelaran dan diikuti dengan nama seperti Datuk Dr. Ahmad. Datuk tu D dan Doktor tu D perlu ditulis dalam huruf besar.
Yang keempat ialah huruf besar digunakan pada nama agama, bangsa, bulan dan hari seperti bahasa Melayu. M tu perlu ditulis dalam huruf besar. Agama Islam, I tu perlu ditulis dalam huruf besar. Hari Rabu, R tu ditulis dalam huruf besar. Dan bulan seperti bulan September, S tu perlu ditulis dalam huruf besar. Seterusnya ialah penggunaan tanda sempang. Tanda sempang digunakan apabila melibatkan percampuran huruf dan angka ataupun kata yang dieja secara singkatan dengan kata yang dieja secara sepenuhnya. Seterusnya, imbuhan pinjaman dan penggunaan kata ganda seperti sama-sama. Di antara sama-sama tu perlu diletakkan sempang. Seterusnya ialah huruf dan angka seperti selamat hari lahir yang ke-17. Jadi, lepas tu kena tulis simpang dan tulis huruf 17. Seterusnya seperti imbuhan pinjaman seperti insya-Allah. Insya, sempang dan Allah. Seterusnya ialah imbuhan dan kata sendi nama. Selalunya, kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah menjarakkan perkataan imbuhan seperti ke dan di. Tetapi merapatkan ejaan kata sendi nama seperti di dan ke. Contohnya, dimakan. Sepatutnya di dan makan rapat. Contoh yang lain ialah ke pangkal. Sepatutnya ke pangkal tu jarak seperti ke pangkal sebab dia menunjukkan arah. Terusnya kesilapan yang cenderung pelajar buat ialah perkataan itu ditulis dengan rapat tetapi perlu dijarakkan seperti kesilapan ini cenderung berlaku pada kata majmuk seperti atur cara. Pelajar sering menulis atur cara rapat tetapi sepatutnya jarak. Seterusnya ialah kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ialah kata majmuk yang ditulis secara rapat iaitu dua perkataan ditulis secara rapat. Terdapat 15 kata majmuk mantap. Contohnya seperti setiausaha, Suruhanjaya, matahari, kaki tangan, sukarelawan, warga negara, bumi putra, tanda tangan dan lain-lain. Semua perkataan ini perlu ditulis secara rapat dan dianggap salah apabila ditulis secara jarak. Seterusnya ialah keselarasan vokal. Keselarasan vokal merangkumi A, E, I, O, U, huruf-huruf vokal. Keselarasan vokal ni seperti orang cenderung untuk menulis sesuatu perkataan itu mengikut apa yang disebut seperti alih. Tetapi kalau eja A-L-E-H salah. Sepatutnya tulis A-L-I-H. Yang seterusnya ialah belum. Orang kan selalu bertutur dengan menggunakan perkataan belum. Tapi sepatutnya ditulis dengan belum. B-E-L-U-M. Jadi huruf vokalnya lainlah. Jadi saya ada menyediakan pautan untuk permainan video bagi tajuk kesalahan ejaan. Anda boleh klik di sini. Jadi ini ialah permainan video yang telah saya sediakan. Anda boleh klik di sini. Anda boleh lihat. Soalannya ialah pilih ayat yang menggunakan huruf besar dengan betul. Seterusnya ialah pilih ejaan yang betul bagi perkataan berikut. Soalan seterusnya ialah pilih ayat yang menggunakan penggandaan perkataan dengan betul. Jawapan pertama, semua murid hadir ke sekolah. Jawapan kedua, semua murid-murid hadir ke sekolah. Jawapan ketiga, semua murid hadir ke sekolah. Jadi kita dapat lihat ialah jawapan pertama yang betul. Hal ini kerana apabila dah ada semua, jadi tidak perlu menggunakan kata ganda untuk ayat yang seterusnya. Dan soalan seterusnya ialah pilih ayat yang menggunakan huruf besar dengan betul. Jadi
Yang ketiga ni ialah jawapan yang betul kerana kata nama Haikal huruf besar dan Zul Negara merupakan kata nama khas. Jadi perlu ditulis dalam huruf yang besar. Soalan seterusnya ialah pilih perkataan yang dieja dengan betul. Mesyuarat. Jadi selesailah soalan kita pada hari ini. Laman web yang saya gunakan untuk mencipta soalan ini ialah WordWall. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Harap maaf jika kurang. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan-rakan saya iaitu Izzah dengan Aina. Jadi saya akan membentangkan mengenai topik kesalahan kata serta ayat. Baiklah, bagi kesalahan kata, kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu merupakan salah satu daripada aspek kesalahan umum bagi kebanyakan penutur. Bentuk-bentuk kesalahan seumpama ini sememangnya biasanya digunakan oleh penutur-penutur bahasa Melayu tetapi salah dari segi tata bahasa. Jadi mari kita tengok apa itu kesalahan dalam bentuk kata. Ada terdapat banyak contoh tapi saya hanya akan bincangkan 4 sahaja. Jadi yang pertama, kesalahan dalam penggunaan bentuk kata majmuk. Baiklah, contoh yang diberi di sini ialah mereka sedang berjalan. Seperti yang kita tahu, kata mereka itu sudah menunjukkan ramai orang. Jadi tidak perlu letak sampai 2 kali. Mereka sedang berjalan. Jadi ayat yang betul dia ialah mereka sedang berjalan. Yang kedua, merupakan kesalahan dalam penggunaan kata sendi nama. Di sini kita dapat lihat contoh ayat yang salah ialah mereka datang daripada Kuala Lumpur. Sepatutnya kita gunakan perkataan dari. Dari yang menunjukkan arah, tempat dan masa. Daripada lebih merujuk kepada seorang. Jadi ayat yang betul dia ialah mereka datang dari Kuala Lumpur. Yang ketiga ialah kesalahan dalam menggunakan kata ganti diri. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Kata ganti diri terbahagi kepada 3 seperti yang kita tahu umumnya. Kata ganti diri yang pertama, kedua serta yang ketiga. Jadi, kata ganti diri yang pertama seperti saya, aku, better, Patik, kami, kita, hamba. Kata ganti diri yang kedua ialah anda, engkau, awak, kamu, kalian, tuanku. Akhir sekali, kata ganti diri ketiga ialah ia, dia, mereka, baginda, beliau dan nya. Baiklah, di sini kita dapat lihat contoh ayat ini, dia hendak merujuk kepada tuan pengarah. Jadi digunakan kata ganti diri yang ketiga, tapi salah penggunaannya. Dia menggunakan kata dia yang merujuk kepada tuan pengarah tu, dia akan hadir dalam mesyuarat itu kelak. Jadi salah penggunaan dia. Seperti contoh ayat yang saya baca tadi, kesalahan menggunakan kata ganti diri yang selalu berlaku ialah berhubung dengan penggunaan kata ganti diri yang ketiga. Penggunaan kata beliau sebenarnya khusus untuk orang yang dihormati. Tapi selalu digunakan dengan sewenang-wenangnya dan disamakan dengan kata ganti diri ia atau dia. Jadi seperti yang saya baca tadi, dia atau ia akan hadir dalam mesyuarat
itu kelak. Maksudnya dia nak merujuk kepada Tuan Pengarah. Jadi salah penggunaan kata ganti diri yang ketiga. Sepatutnya menggunakan beliau. Kerana Tuan Pengarah ni orang yang dihormati. Jadi gunakan beliau akan hadir dalam mesyuarat itu kelak. Baiklah, akhir sekali ialah kesalahan makna. Kesalahan berlaku disebabkan tradisi merujuk kamus tidak begitu ketara dalam kalangan masyarakat kita dan penguasaan sesuatu kata itu hanya mengikut kebiasaan. Jadi orang biasa macam tanya, apa nama awak? Nama awak apa? Tapi orang jarang guna siapa nama awak. Nama awak siapa? Macam tu. Jadinya salah penggunaan untuk ayat apakah nama awak. Sepatutnya guna siapakah nama awak. Kata tanya apa ni digunakan untuk tanya mengenai benda dan binatang. Tapi telah biasa digunakan untuk menanyakan nama orang. Jadi salah. Guna siapa? Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kesalahan ayat. Kesalahan ayat pula berlaku apabila struktur ayat tidak gramatis menyebabkan maksud ayat jadi kabur, janggal ataupun salah. Jadi mari kita lihat apa yang boleh menyebabkan kesalahan ayat itu berlaku. Baiklah, ada pelbagai contoh tapi saya akan bahas 4 sahaja. Baiklah, yang pertama, kesalahan struktur atau susunan ayat. Seperti yang saya tunjukkan, contoh ayat yang salah ialah pergi ke sekolah adik saya setiap hari. Ayat yang betulnya ialah adik saya pergi ke sekolah setiap hari. Di sini kita dapat lihat ayat ini meletakkan predikat di hadapan. Sepatutnya setiap ayat perlu dimulakan dengan subjek yang jelas. Seterusnya, yang kedua, kesalahan penggunaan kata hubung. Seperti yang saya tunjukkan contoh ialah ayat yang salah, saya tidak pergi ke sekolah kerana tetapi hujan. Ayat ni struktur dia agak janggal kerana dia nak tunjukkan sebab kenapa dia tak pergi sekolah. Jadinya hanya gunakan perkataan kerana je. Saya tidak pergi ke sekolah kerana hujan. Dia tak datang sekolah sebab hujan. Jadi tak perlu sampai 2 kali ulang kerana tetapi. Tak kena. Seterusnya, kesalahan ayat pasif. Contoh ayat yang salah, makanan itu saya dimakan. Salah sebab dia gunakan kata ganti diri yang pertama iaitu saya. Jadinya untuk kata ganti diri pertama dan kedua, dia tak boleh tambah perkataan di oleh sebelum kata ganti diri itu. Akhir sekali, kesalahan dalam pengguguran atau pengulangan kata. Maksudnya ada perkataan penting yang tertinggal ataupun berulang. Jadi mari kita lihat. Contoh ayat yang salah, dia mahu membeli tetapi tiada duit. Jadi apa yang dia nak beli? Objek tertinggal. Sepatutnya dia tambah sesuatu kat depan tu. Contoh dia macam ayat yang betul dia mahu membeli buku tetapi tiada duit. Barulah ayat tu mudah difahami. Apa maksud yang kita nak sampaikan. Baiklah, selesai pembentangan saya. Di sini saya sediakan aplikasi interaktif untuk membantu kita belajar mengenai kesalahan kata serta kesalahan ayat. Cuma tekan pautan di sini. Ada kata ni, tekan kata. Jadi di sini bagaimana rakan-rakan saya bermain.
Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian sahaja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.